Hai, saya Nurdiana Nawar Ibrahim, rangkuman berita Malaysia Now hari ini 26 November. Dr. Mahathir Mohamad berkata, pelbagai kes jenayah kontroversi dan salah laku pemimpin kini sukar didedahkan. Ekoran tindakan kerajaan yang semakin mengekang kebebasan rakyat untuk mengkritik, termasuk mereka yang tampil sebagai pemberi maklumat. Mahathir berkata kerajaan terdahulu yang dituduh sebagai diktator kini dilihat lebih memberi ruang kepada rakyat untuk bersuara berbanding pentadbiran Anwar Ibrahim. Menurutnya, beliau sendiri telah dipanggil polis sebanyak 9 kali. Now they do not allow us to say anything against the government. If you do, the police will call you. I must admit that I have been called 9 times. I'm waiting for another call. But ulasan Dr. Mahathir itu sehari selepas negara dikejutkan dengan skandal rasuah membabitkan setiausaha politik Anwar Ibrahim, Samsul Iskandar, Muhammad Akid. Kalau semalam klip video seorang wanita dikaitkan dengan Samsul membutirkan jumlah tunai yang diterimanya, kali ini sebuah lagi klip muncul di mana wanita sama mengakui bahawa Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki turut mengetahui bahawa Anwar Ibrahim merupakan dalang rakaman video oleh ahli perniagaan Albert Tay yang mengaitkan 14 pemimpin politik Sabah dengan rasuah. Menurut wanita itu, Samsul telah berbincang dengan Azam berhubung video-video tersebut. Tadi kamu sebut kes SPRM, dia ada kes Sabah ni, skandal Sabah ni, dia jumpa Azam. Dia jumpa Azam Baki, cakap pasal dia sebab dia pun terbalik. Dia bohong ke apa? Dia tak. Dia cakap dengan saya, dia pun mendengar. Azam Baki terus berdepan kritikan, kali ini atas penggunaan istilah tomahan bagi merujuk pendedahan melibatkan Samsul Iskandar. Ia meskipun siasatan belum dilancarkan, malah Albert juga sudah membutirkan segala pembelian dan pemberian tunai yang didakwanya diberikan kepada Samsul. Azam dikritik hebat di media sosial di mana ramai melahirkan rasa tekilan bagaimana pendedahan Albert itu boleh dianggap tomahan, iaitu yang membawa masuk tuduhan melulu dan tidak berasas.